lah beli. Dah hancur. Aduh. Banyak. Ni kau macam mayonis kau ni. Mayonis. Oh, ini my favorite, my baby. Hi guys, welcome back to Azhar Rizwan channel. So hari ni Azhar balik Ruang Seremban sebab hari ni adalah hari Sabtu 15 Mac. So hari ni ibu abah dah pergi Perlis. Ibu macam biasalah, ibu setiap tahun dia punya rakan kembara Malaysia tu, NGO yang ibu tubuhkan sendiri, ada sampaikan sumbangan. Benda ni kita orang dah lalui setiap tahun berpuasa. Tapi a few years back, macam 3 tahun macam tu, kita tak rasa lah sebab COVID semua benda tu kan. So sekarang ni ibu dah mula balik dengan NGO dia. Jadi maka kita orang tinggal berdua. Azhar dia tak nak tunjuk muka dia sangat sebab dia baru bangun tidur. Tunjuk sikit. Ya kata. Sekarang pukul 2.53. Kita orang nak pergi sahur sebab kedai musik kat sini tutup pukul 3.30, 4 macam tu. Jadi kita orang pilih untuk buka luar. Sahur. Sahur luar. Jadi stay tune, okay? Bye. Dik, ni tengah prep ke dik pakai terus muka? Tak, dik, bogel. Bogel. Jap. Boleh aku. Tunjuk dia punya belakang tu je, buntutnya. So sekarang kita makan dekat kedai favourite kita orang. Kita orang panggil kedai ni kedai atuk. Tapi yang tak sengaja nama dia Aman Amin Tom Yum kot. Ajilah Tom Yum. Amin tu bawah tengok ni guys, Kaish punya estetik teruk. Dia ada benda ni. Dik, carikan Casey. Okay, so menu sahur kita pada hari ni adalah ketel tom yum putih. Tak boleh lah. Budak ni makan Maggi. Memang nak mampus dia. Ingat mak dia tak ada, dia boleh makan baby. Dia makan Maggi suka hati bapak dia. ni. Kedai celup. Okay guys, bye guys. Makan dulu. Jumpa nanti. Bye-bye. Oh, nampak tak? Dah 3.55. Jadi kita orang pun nak balik. Nak sambung rehat. Okay. Chat. Okay, so masa pun dah 3.56. Beza 1 minit dari tadi. Lepas tu kita orang pun dah habis makan. Kita orang pun nak on the way balik. Tak ada apa pun untuk sahur ni. Ini je record. Sebab kenapa nak record waktu sahur ni? Sebab nanti konten pada tengah hari saya tak ada. Oh, faham? So itu je kot. Ni pun dah sampai rumah. Betul-betul sampai rumah. Bye guys. So Bye jumpa guys. tengah hari nanti. Korang jumpalah Azhar. Kita pergi bazar guys. Let's go. Dengan Kaish. Tengok Kaish sikit. Tak tahu dengan Toya. Jadi bye guys. Jumpa bila-bila waktunya. Bye. Hai guys, selamat petang. So sekarang hari ni hari yang sama masa kita orang sahur tadi. Cuma Ain dah gerak pergi meeting tadi pukul 1 kot. Lepas tu nanti dia akan iftar dengan geng-geng dia. So hari ni Azhar dengan Kaish akan pergi iftar dekat rumah Nek Ma. Tapi sebelum tu, sekarang baru pukul 4. Azhar nak pergi appointment beres sekejap. Lepas tu baru pergi rumah Nek Ma. Kita orang plan macam gimana Nek? Bazar. Sebab Kaish lagi bazar. Dia tak nak pergi bazar. Dia belum pergi bazar tahun ni. So Azhar plan macam nak pergi bazar dekat Paroi itulah. Okay, so kita dah sampai dekat bazar Paroi. Weh, jam. Azhar tengah fikir nak pakai mana. Tapi memang kalau setiap kali bulan Ramadan memang dekat sini jam. Sebab kat sini antara yang macam besar juga dekat Seremban ni. So rezeki gila kita orang. Kita nak jalan straight tadi, tiba-tiba ada orang keluar. So kita parking betul-betul sebelah bazar. So Jade, let's go. Cakap dah. Let's go. Beli apa? Kulit ayam. Kulit ayam. Ayam saja. Tinggal dulu. Oh, QR apa ni? Boleh. Tinggal daging ke bang, ayam dah soal bang. Baru ada baru. Ikan ada bang. Terima kasih. Dua ya. 1 3 ringgit, 7
Okay, so korang dalam kita kotak. dah beli. Okay, bye-bye on the way. So, kita on the way rumah Nekma. So, Kita dah beli ni hasil tangkapan. dah. Nanti kita akan buat haul di rumah Nanti Nekma. buat haul. Bye. Lepas tu, sebab kita orang berbuka dekat rumah Nekma. So, kita on the way rumah Nekma. Okay. Bye guys. Bye. Sampai. Kak, lihat. Assalamualaikum. So, apa kita orang beli dekat bazar tadi? Terus kita orang beli ni. Ni apa? Chicken skin. RM5. Lepas tu, tepung pelita paya jaras. RM5. Ada... ada 6. Dah hancur ni. Tapi masih boleh makan. Okay. Lepas tu kita ada takoyaki cheese RM9. Lepas tu kita ada kaya ball RM6. RM6. Kaya ball RM6 ada 10. Oh, okay, 10. Last kita ada roti john. Roti john daging. Palu nak roti john. Azhar cari tadi dekat stadium Parui, Plaza Stadium Parui yang besar tu. Jumpa satu tu je kan? Kita yang tak nampak. Tak tahu. Satu je lah. Ni RM10. So total hari ni adalah RM40. RM40. Okeylah. Ada lagi? Air. Air. Lepas tu kita orang beli susu. RM49 lah. RM49. So total hari ni RM50. Kita tengok Nekma masak apa pula. Toyan nak pergi mana? Surau lah. Buka puasa kat surau? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa tak buka puasa kat rumah? Surau lagi best. Oi. Hai Toya. Bye. Alright. Toya saya handsome kan? Macam ni? Apa bila ayah ibu balik bila? Esok. Comel gila. Tengok. Alamak, ada bontot. Kasih, tahun ni raya mana? Sini sebab Toyen duduk hospital seorang. Kita ada nenek kita. Nenek saya guys. Doakan nenek saya cepat sembuh. Nekma kuat kan? Nenek memang kat rumah sedang menahan sakit. Alah. Tuhan dah bagi. Nekma terima je. Janganlah nangis. Nekma redha. Apa-apa yang berlaku ada hikmahnya dah. Nekma sayang semua. Walaupun Nekma ni muda bising, hati Nekma dah sampai. Semua orang doakan Nekma. Doakanlah semua dengan ramai-ramai banyak-banyak yang doa tu ada makbulnya. Amin. Terima kasihlah. Ya Nekma. Doakan Nekma saya. Buat love Nekma. Buka sini ya? Siapa yang tengok? Hai. Tu nenek saya lain. Nenek saya nak iftar dekat surau. Uish. Orang surau. Buka di surau cakap. Bye. Okay, so hari ni ramai je berbuka di rumah Nekma. Hai. Hai Nekma. Kenapa Nekma kurus? Beli kaftan yang murah untuk nenek ada. Nekma kata beli kaftan yang murah untuk nenek. Beli kaftan? Kaftan kan? Kan kaftan yang besar. Kaftan yang besar untuk nenek. Nekma, kenapa kurus? Lah, dah sakit teruslah. Okay, hari ni kita nak mencari pisau. Okay, kita nak buat kerabu. Yeah. Kita dah buat? Belum ni, kita nak ni. Benda dah buat. Okay, ni bahan-bahan dia. So, nak potong daging je. Daging, timun, tomato, cili dan bawang. Bawang merah. Bawang merah. Merah. Tak tahu dah, tak kenal. So, first kita potong daging. Okay, dia halus-halus je ni. Dia kena halus ke sini pula. Sejauhnya kerabu. Ya, sedap kan? Lepas tu kan, kerabu bukan ada dekat yang macam sos putih. Santan. 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 Orang santan. Dia sos putih. Tak nak cakap. Okay, potong. Okay, ni kejadian lepas dah potong. Okay, kena Nekma lulus ke?
Dulu sambil Dulu. ambil mangkuk besar. Kau mangkuk besar Okey. So kita kena campurkan sebab Ambil tuduh. sudu. Daging. Kita nak buka dah ha. Okey. Kita buat speed. Lepas tu kita masukkan timun. Timun. Lagi. Lepas tu kita masukkan tomato, cili apa? Ada tadi mau ambil air tu kan? Kau main banyak lagi cili merah kan? Limau. Santan dia bukan sos putih. Tu asal limau atas sudah plastik. Awak lah cakap sos putih. Ini macam kurang daging lah Matin. Mesti kandung marah Tin. Kurang daging. Hai. Matin kata dah cukup. Matin Hari ni kita dengan mak betul kita. Boleh kan korek saya dah ada. Jap. Kai sidang Kai. Tak ya? Memang mak buat. Ya. Ya saya. Nak masuk. Tak apa. Kamu tu air ganas. Okey ni maklum saya. Ni pun maklum saya. Dah tak kenal lah. Dah pada tadi dia nak sudah. Untung galnya tak ada begini. Okay, sekarang dah pukul 7.14. Menu pada hari ni kita ada daging masak asam, kerabu daging, air jagung, air lagi satu. Air apa tu Pak Long? Ya. Strawberry aiskrim. Strawberry aiskrim. Oh, sebab dia tak kat freezer eh? Dia ada aiskrim dia bagi. Oh ya? Tu kebau. Sama buka. Lelaki dia juga. Oh, sini ke? Sama buka cakap. Alah, ilah. Cakap. Sama buka. Selamat kekenyangan. Okay, kita tengok siapa yang datang. YB, siap make up Gambar tadi. YB bawa apa? Dominash. YB. Gambar. Ganti Wasawati ni. Banyak bentukan dapat. Tengok. Baby tengok. Macam makcik lah duduk. Aku dah ngantuk dah ni. Baby beli ke? Tak. Makan je. Rosak cucu Ajido ni. Macam ni dia boleh hafal ni. Ni dia punya lecturer. Cici air gede dah ni. Salah lah tadi. Sekali. Sini, macam ni. Hi guys. Back. So malam ni dah pukul 10.18. Kita nak pergi lepak dekat kedai Pak Ngah Lens and People, bos. Pak Ngah rambut kerinting. So, kalau korang nak tengok apa yang terjadi, korang tunggu, okey? Kita orang dah plan baru. Kita orang akan duduk rumah Nek Ma sampai sahur. Jadi kita orang pun Sampai lepas sahur lah. anak dia dah berbunyi sampai lepas sahur. Jadi kita orang pun save duit, tak pergi sahur macam pagi tadi. Itu saja guys. Bye. Nanti kita jumpa, okey? Pak Lacap. Pak Lacap call dia. Hello. Asal macam tu? Dia buat suara dia. Macam di sini pula. Macam suara robot siap. Jap. Betul lah bang. Orang benar bercakap. Jap. Ada mana? Kalau tak telefon tu maklum. Zati marah. Zati marah. Macam betul lah bang. Macam Betul. Itulah Pak Long kita orang. Pak Long yang tak betul. Ada mana? Aku on way kena ejak ni. Kita dah sampai
Tolong kat bonet please. Cakap sikit polis. Bonet tolong. Bodoh. Tolong. Semua macam bongong. Macam tu. Pakai. Hati-hati guys, malam ni tidur. Kalau korang tengok muka Pak Long saya macam tu. So kita nak pergi lepak. Nak pergi lepak dekat kedai Pak Ngah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, makan. Biasalah YB. Makan. Dia ikut bini dia pergi. Oh, jadi sekretari ya? Sekretari. PA. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, YB nak lawak kawasan. Okay, kejap lagi kita record lagi. Cakap lah. Okay, hari ni saya dibawa oleh saya punya My Fruit Son. My fruit son. Fruit daughter anak perempuan. Fruit daughter. Tapi yang specialnya ada satu fruit son ni dia YB. Fruit daughter. Fruit daughter. Son tu anak lelaki. Anak lelaki. Oh my god. Fruit daughter. Sorry. Pizza. YB. Astagfirullahalazim. Okay. Pizza YB. YB cakap. Semua lari Demi tempat duduk. Selamat berpuasa. Welcome to LMP. Thank you so much for supporting us di Ramadan hours. Semoga dikurniakan ketakwaan yang sebenar bulan Ramadan ni. Pak Su. Nak cakap jap. Order. Oh, dia okey. Apa yang coklat karamel tu? Cakap kira apa? Coklat karamel. 7 Jap. Ni ajar punya. Yang itu. Siapa lagi coklat satu lagi? Saya kot. Ya. Aziz bagi Nampak Horizon apa? I ambil straw. Kau makan apa? Saya makan Korean garlic bread. This is my Horizon. Nutella. Saya minum coklat caramel. Free gift. Free gift bestie. Iskandar. Magnifera benda tu. Tidur. Dia baru tidur. Ya ke? Malong. Esu. Dia tudung mana? Tak ada tudung, tak bawa. Tak ada tudung lah sekarang. Tak ada tudung lah sekarang. Hijab aku. Biasalah, dah duduk rumah tak ada nak buat apa. Tapi kaki tu. Tak boleh ni ikut juga. Kalau dia makan sihat, kaki dia elok lah. Atuk rasa takut jatuh je. Allah. Ain kau kutuk bapak kau Ain. Bapak aku nombor 1 dia hajar aku. Reza okey? Okey. Okey atas. Tuan Uncle nak masuk YouTube. So hi dekat Tuan Uncle guys. Guys. Okay, Pak Long cakap, sinilah. Bye. Oh, dia bertopi, okay. Okay guys, sampai sini saja sesi iftar kita Macam bodoh. hari ni. Yelah, sampailah ke Moreh di Let's Ice People. Let's people. So, thank you for watching. Jangan lupa Subscribe Azhar Rizwan. Like, comment and share. Like, comment and share. Kalau nak video-video menarik, jangan lupa korang kena subscribe. Bye. Azhar tadi kiri. Pak Long atas kiri. Apa tadi Pak Long? Kita perlukan perubahan anak-anak muda yang drastik. Kepada anak-anak muda yang selalu merempit dekat tengah-tengah highway Seremban ke Melaka, tolong buat satu perubahan yang drastik. Kita memerlukan anak-anak muda yang berkaliber, yang bagus-bagus dah. Janganlah merempit dengan ni. Kau bayangkan, kau tengok ni dah lah punya besar bapak, lori banyak, kereta-kereta besar. Kau boleh buat Superman lah. Pak Long saya, dia jaga plus korang macam-macam. Kalau apa-apa, memang Pak Long aku cari korang. Kita orang tak boleh nak cakap apa. Tolong jangan jadi anak muda yang macam tu Sekian dari siapa Pak Long? Sekian daripada Balai Berita YB. Daripada Balai Berita YB Telawi. Bye guys. Tapi betul, diorang ni bodoh lah.
Tak, diorang tak serik-serik ke? Ada berita-berita macam tu, still diorang macam Buat tak tahu geram lah. Fikirlah mak bapak. Kalau kau tak fikir diri kau pun, fikir mak bapak kau. Budak zaman sekarang ni tak fikir mati je.